Sebanyak 320 kg emas bernilai 150 juta ringgit telah diborong dalam masa 2 hari sahaja oleh penyimpan-penyimpan emas Public Gold sewaktu penurunan harga yang ketara pada 5 dan 6 April 2025 di mana harga emas turun sebanyak RM32 dari harga siling RM500 per gram. Inilah tindakan penyimpan emas yang ada ilmu. Bila harga turun, tidak seorang pun yang panik, malah menambah tabungan emas mereka. Sebab inilah yang dikatakan peluang membeli aset mahal pada harga diskaun. Apa yang menarik di sini, semua penyimpan emas Public Gold memegang prinsip yang mudah. Mereka beli emas, mereka dapat emas fizikal. Public Gold tidak pernah menjanjikan gandaan emas ataupun dividen. Tetapi anda tidak perlu menunggu harga emas jatuh baru nak beli emas. Kerana harga emas rendah ini bukannya berlaku setiap bulan. Apabila anda menabung secara konsisten, anda sebenarnya tidak rugi, terutamanya jika anda menabung pada waktu harga emas sedang naik. Apa yang anda dapat bila anda menabung secara konsisten? Pemurataan kos harga emas yang jauh lebih murah berbanding harga emas masa. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh rujuk pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.